Hadirin sekalian, menjelang sebelum solat Jumaat yang penuh keberkatan dan limpahan rahmat, insya-Allah kita akan disegarkan dengan mutiara ilmu yang berharga yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Baba Ridwan bin Haji Muhyiddin Al-Fatani Al-Azhari yang merupakan mudir Nahdah Syubban Islami Institute Pondok Padang Guru Jaha, Yala, Thailand. Tajuk yang dibentangkan usaha dan ikhtiar menurut pandangan ulama sufi mengajarkan kita makna sebenar ikhtiar insan yang sentiasa berada di bawah tadbir dan kudrat Allah yang Maha Perkasa. Ayuhal hudurul kiram, qubaili salatil Jum'ah, ma'ana muhadarah an-nafi'ah ma fadilati Syekh Baba Ridwan Al-Fatani Al-Azhari, wa huwa mudiru Ma'had Nahdah Syubban Al-Islami, Madrasah Padang Guru Jaha, Yala, Thailand. وكان موضوع محاضرته الأخذ بالأسباب عند الصوفية يعلمنا المعنى الحقيقي لاجتهاد الإنسان وهو قائم تحت تدبير وقدرة الله العزيز القهار. فليتفضل مشكورا فضيلة الشيخ. أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وأصحاب الطيبين الطاهرين وعنجرة الطاهرين وسائر كل مشائخنا وكل أرواح الصالحين المجاهدين في سبيل الله شيء الله لهم من الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang mulia Tuan Pengerusi Majlis, Imam Besar Masjid Bandaraya, juga kepada sahib samahah Tuan Mufti dan dif-dif terhormat, orang-orang besar, para masyayikh, para doktor, para profesor dan ustaz-ustaz dan seluruhnya para alim ulama serta sahabat dan juga anak-anak yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Moga-moga pertemuan kita hari ini diberkati oleh Allah, mendapat barakat, penuh barakat. Kebetulan Sayyidul Ayyam, persiapan kita sebelum menunaikan solat Jumaat. Dan kita pasang niat elok-elok dengan i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dan kita boleh ambil penawar yang kita kumpul pada hari ini. Dan alhamdulillah, dari pihak saya sendiri memohon maaf kerana duduk depan ni, dan tak selayaknya sebab ramai lagi para alim ulama di bawah, dan saya minta izin. Dan alhamdulillah juga saya diberi amanahkan untuk mengupas beberapa perkara, terutama di bawah tajuk yang diberikan kepada kita mengenai persoalan usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar dari pandangan ulama tasawuf. Alhamdulillah.
Pertama-tama puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah juga dikira ikhtiar untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya konsep ikhtiar dan konsep usaha ni sudah ada dalam harian kita. Cuma dalam disiplin ilmu, para ulama ahli akidah mempunyai hujah-hujahnya, seperti Imam Muhammad bin Muhammad Ad-Dasuqi dalam Hasyiah Ad-Dasuqi dia, dalam syarah bagi Sanusiyah, itu dalam konteks ilmu akidah. Adapun bagi konteks para sufiyin, dia tidak terlepas daripada sumber ilmu yang terhasil daripada usuluddin dan juga fiqh. Dan sebenarnya kalau kita tahu, semua maklum, ulama tasawuf ataupun bidang tasawuf ataupun bidang sufi ini adalah pemurni dalam segala hal untuk kita membawa bentuk ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ambil beberapa matan yang dihuraikan oleh Imam Ad-Dasuqi dalam Hasyiah Ad-Dasuqiyah dia, bahawasanya innal abda mukhtarun zahiran wa majburun batinan, lebih kurang macam tu. Jadi sebenarnya konteks ikhtiar dan usaha ni bagi kita ahli sunnah wal jamaah mengambil jalan tengah. Bukan mengikut secara Mu'tazilah secara total, tergantung atas usaha semata-mata, dan juga bukan kita mengambil dalam bentuk Jabariyah yang bergantung dengan serah diri semata-mata. Dan Imam Muhammad Ahmad Ad-Dasuqi membuat khulasah bahawasanya kita seorang hamba itu mengambil sesuatu usaha ataupun ikhtiar dia dengan secara zahirnya dia perlu ikhtiar dan usaha. Adapun dari segi batin dia adalah majburun, diserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu khususah simple sahaja. Dalam disiplin ilmu memang perbincangannya sangat banyak. Perbincangan sangat banyak, apatah lagi melibatkan pemikiran-pemikiran lain daripada Al-Asy'ariyah. Tetapi kita lebih suka, dan saya sendiri lebih suka kepada sesuatu ilmu tu diamalkan, ditadabburkan dalam kehidupan kita. Dan sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut, ayat ini ma'ruf, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun, ma'ruf. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia itu kecuali dia sentiasa beribadat kepada Allah Taala. Liya'budu dalam keadaan mari dalam keadaan fi'il mudhari', sentiasa. Jadi dalam bab persoalan ikhtiari dan usaha ni terkait dalam af'alul ibad, perbuatan amalan hamba, seorang hamba itu. Kembali kepada dalil tadi, Al-Quran tadi, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun, kecuali mereka itu sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa dalam keadaan beribadat kepada Allah Taala. Ada setengah orang dia terjemahkan dalam bahasa Melayu sentiasa menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga terjemahan dalam bahasa Melayu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di mana kita nak letakkan seorang hamba itu supaya kehidupan kita ni sentiasa 24 jam tu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk meletakkan kita ni sentiasa menjadi orang yang sentiasa berikhtiar, sentiasa berusaha.
Di sini saya tak bawa lagi ikhtiar dan usaha ke arah dunia ataupun ke arah akhirat. Yang pertama kita ambil dulu, kita kena tahu keadaan seorang hamba itu dulu. Jadi apabila kita mampu membawa, kita boleh bawa sesuatu, membawa diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam liya'buduna, sentiasa beribadat. Jadi setiap usaha ikhtiar kita imma dalam hal keduniaan sendiri pun akan jadi ibadah. Dan ulama telah memberikan banyak cara. Sebab tu Al-Quran juga cakap wa ibadur rahmanul ladzina la yamshuna fil ardi hauna. Dan seorang hamba itu bila dia berjalan yamshuna fil ardi hauna. Dia sentiasa bila jalan di muka bumi ini dalam keadaan tegak, tenang, tak ada masalah apa. Bermakna keperluan-keperluan dunia dalam bab usaha dan ikhtiari dipenuhi. Dia tak ada using apa dah. Harta ada, semua ada. Sifat ibadur rahman. Situ dia usaha tak? Dia usaha. Tapi mafhum dia, di sebalik mafhum mukhalafah dia, tenangnya seseorang itu bermakna dia tak ada masalah apa. Bila tak ada masalah apa, maksudnya dia mencukupi dalam kehidupan dia. Itu pertama. Jadi sidang para hadirin yang dikasihi sekalian, dalam kehidupan kita manusia ini juga Allah Ta'ala menyebut thumma awrasnal kitab alladhi nastafaina min ibadina. Kemudian kami, Allah Subhanahu Wa Taala mewariskan kepada hamba-Nya Al-Quran, yang mana hamba itu disucikan. Summa awrasnal kitab allazi nastafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Jadi Allah Ta'ala meletakkan manusia ni, menjadikan manusia ni dalam sunnatullah dia tu, apatah lagi hamba-hamba Allah. Ini dalam konteks orang Islam, orang yang menerima Al-Quran itu sendiri. Ada golongan yang zalimul li nafsih, sentiasa menzalimi diri dia. Ada yang muqtasid. Sebahagian ulama, kalau tafsir Tantawi, dia cakap muqtasid ni tidak konsisten dalam amalan dia. Sekejap baik, sekejap tak baik. Ataupun muqtasid ni mutasawi, baik pun sama banyak, buat jahat pun sama banyak. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan yang ketiga, golongan yang sentiasa berlumba-lumba mengejar, mencari kebaikan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Secara sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan kita ni sama ada kita dalam zalimul li nafsih, sama ada kita ni sebagai muqtasid, ataupun kita yang sabiqum bil khairati biiznillah. Semua itu berbalik kepada sejauh mana pilihan kehidupan kita dan usaha kita untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kembali kepada ayat yang pertama tadi. Tidak kira mari daripada golongan yang zalimul li nafsih, ataupun golongan yang muqtasid, ataupun golongan yang sabiqun bil khairat. Mereka itu sentiasa diberi motivasi untuk sentiasa bekerja untuk mencari kebaikan dalam beragama. Mencari kebaikan dalam beragama inilah dikira ikhtiari dan juga dikira iktisabi. Iktisabi itu hasil dah. Ikhtiari usaha, iktisabi itu hasil dia dah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
kita sendiri dalam kehidupan kita sendiri, apabila kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak pilihan-pilihan yang boleh kita ambil daripada sosial kehidupan kita. Sebenarnya Islam itu sendiri dia datang secara menyeluruh dan kebaikan tu mari secara menyeluruh. Cumanya sejauh mana kita sebagai orang mukmin mengambil istifadah dalam kebaikan sunnatullah yang Allah Taala beri kepada kita. Sebagaimana ayat allazina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka yang sentiasa berfikir dengan kejadian-kejadian yang Allah Taala buat di langit dan di bumi. Kejadian-kejadian sini secara hakikatnya kejadian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara ijad wa imdad tu kejadian-kejadian yang berlaku dalam politik, ekonomi, sosial kehidupan kita. Dan kita juga diajarkan untuk kita sentiasa menghubungkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan jalan yang setiap masa. Macam tadi. Illa liya'buduna. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'buduna. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin tu kecuali mereka tu sentiasa menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Macam tadi Dr. Umay pun ada bagi tahu dalam bab anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kita benar duduk dalam kehidupan kita tu, kita hidup dalam keadaan sentiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, secara automatik kita akan letak diri kita tu sentiasa beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan dalam masa yang sama juga kita merasakan Allah Ta'ala sentiasa melihat kita. Itu konteksnya. Dalam konteks ilmu kita kena faham macam tu. Adapun dalam konteks amalan, macam mana kita nak buat diri kita tu sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kita sibuk dengan kerja. Sebab tu ada beberapa hujah kita dengar, bila masa kita nak ibadat, nak kerja lagi, nak ibadat lagi. Sebab mereka tidak faham dalam konteks ni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, dengan fa innahu yaraka, bahwasanya Allah Taala tu Maha melihat kamu. Jika faham dua konteks ni, automatik kita akan boleh buat kehidupan kita tu sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi main bola dalam hal ibadat. Kita pergi lepak di kedai dalam hal ibadat. Maksudnya hubungan kita tu sentiasa dalam hal ibadat. Mengabdi liya'buduna, mengabdikan diri kita kepada Allah. Sentiasa beribadat kepada Allah, bukan sentiasa menyembah Allah. Kalau setengah orang tu dia terjemah menyembah. Sentiasa menyembah. Illa liya'buduna tu sentiasa menyembah Allah. Bila menyembah Allah tu, skop pahaman kita tu hanya terletak di masjid dan di depan sejadah. Tidak luas. Kalau mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, jadi setiap masa 24 jam tu kita terikat dengan ikhtiari dan iktisabi kita. Setiap masa kita berusaha, setiap minit kita berusaha untuk menghubungkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Tercari juga jalan macam mana kita nak menghubungkan diri kepada Allah Ta'ala. Keluar masjid, baca bismillah. Pakai selipar, baca bismillah. Itu paling mudah sekali. Paling mudah sekali. Nak makan, bismillah. Semua benda kita buat bismillah. Nak main bola, bismillah. Nak naik motor, bismillah. Jadi itu automatik dah. Itu secara hubungan kita secara ibadah, secara syara'an, dengan baca doa, baca bismillah. Adapun untuk kepentingan dunia, ikhtiari, yang iktisabi dalam kehidupan kita ni, melalui bagi orang tasawuf, orang sufi ataupun ahlillah, mereka mengambil jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada hadis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad,
Yang mafhumnya apabila seorang hamba tu memberati sesuatu perkara yang nawafil, setiap gerakan dia adalah gerakan Allah Subhanahu Wa Taala. Langkah dia adalah langkah Allah Subhanahu Wa Taala. Pemikiran dia adalah pemikiran yang diberi ilham oleh Allah Taala. Perjalanan dia, usaha dia adalah usaha yang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ni menjadi sandaran utama ataupun jalur cara yang utama bagi ahli tasawuf, ahli sufi, yang mana baiklah perilaku kita, baiklah amalan kita. Iza salahat jasadu, salahat jasadu kullu. Bila baiknya hati dia, baiklah jasad dia. Baiknya amalan dia, baiklah perilaku hidup dia. Baik hubungan dia dengan Allah Ta'ala, baiklah sosial hidupan dia. Baik sesuatu negara tu, sesuatu kampung tu kepada Allah Ta'ala, baiklah segala perkara, aspek-aspek kehidupan manusia. Allah Ta'ala pun sebut, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau ini dalam konteks sosial, walau anna ahlul qura, kalaulah satu kampung itu, satu kelompok itu, amanu, mereka beriman. Beriman itu maksudnya tasdik fil qalbi, percaya betul-betul segala syariat, segala amalan, segala janji-janji, amalan-amalan agama, sunnah-sunnah Allah, sunnatul Rasulullah, percaya betul-betul, buat. Wattaqau, dan juga bertakwa. Amanu wattaqau. Kebanyakannya ayat macam tu. Bila amanu wattaqau. Dan bertakwa. Bila kata bertakwa tu, mentaati perintah Allah, jauh daripada larangan Allah. Dengan caranya sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita buat benda tu, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Nescaya kami akan bukakan barakat di langit dan bumi. Itu dalam konteks sosial, konteks ijtimaiyah, konteks bermasyarakat. Begitu kembali kepada asal dia, punca, kunci dia. Sebab tu kita selalu dengar orang tasawuf ni, dia banyak menyendiri. Tak banyak menyendiri. Itu dulu. Konteks dulu tu, dulu banyak pergi tapa, masuk gua. Tapi zaman sekarang ni, zaman sudah berubah. Kita boleh suluk, kita boleh bawa diri kita, kita islah diri kita, kita uzlah diri kita dengan cara kita memahami dalil-dalil seperti mana yang disebutkan tadi. Kita dalam dunia moden pun tak apa. Kita boleh je beramal. Sebab tu kita kena faham balik macam mana amalan kita nak beramal ibadat tadi. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Nak letak dalam tu. Tidak, Allah Ta'ala cakap, tidak aku ciptakan jin dan manusia ni kecuali mereka ni duduk dalam hal ibadat. Sentiasa dalam hal ibadat. Sedangkan kita sibuk kerja lagi, kan? Jadi macam mana kita nak menguruskan diri kita? Kita nak susun, nak disiplinkan diri kita, walaupun duduk dalam keadaan hal ibadat, duduk dalam dunia, kehidupan dunia ni, kita juga tetap wala tansa nasibaka minad dunya. Kita tak lupa dalam hal dunia, dalam masa sama kita boleh beramal, kita boleh berusahakan diri kita, cari jalan terbaik supaya kita ni boleh duduk dalam rahmat Allah Ta'ala, dalam barakah Allah Ta'ala. Sebab tu kalau ahli tasawuf, dia susun jadual untuk anak abana'ut tariqah. Kalau dia ada tarikat, dia ada susun dia. Sebab dia ambil daripada mafhum ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, sebut nama Allah banyak-banyak. Uzkurullah,
Secara harfiah sebut nama Allah. Secara mafhum yang lain, tengok atas tafsir lah. Mengingat Tuhan dengan cara buat ibadat, dengan cara mengaji, dengan cara kelas. Tapi secara harfiah, uzkurullah zikran katsira, sebut banyak-banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan pujilah Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang. Apabila kita lengkapkan kehidupan kita, zikir banyak-banyak, memuji Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang, natijah dia huwallazi yusalli alaikum. Allah akan sentiasa memberi rahmat, memberi barakat, memberi keredaan kepada kamu. Alaikum, bukan Allah saja, wa malaikatahu, dan para malaikatnya. Apa keuntungan dia? Yukhrijahum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan kita daripada kemaksiatan, kegelapan, kesusahan, kebermasalahan dalam keluarga, kemiskinan, buat keluar semua. Yukhrijakum minaz zulumati ilan nur, kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan macam inilah kehidupan orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ikhtiari secara patibat, secara amalannya itu berlaku dalam kehidupan kita. Cuma sejauh mana usaha kita pula, iktisab kita, usaha kita untuk mendapat nikmat-nikmat yang telah dijanjikan kepada kita. Itu bergantung atas individu. Kalau masyarakat umum susah sikit. Masyarakat umum susah. Sebab dia akan sibuk dengan kerja, keluarga, macam-macam lagi. Sebab tu kita dilatih untuk duduk dalam madrasah. Dalam masyarakat kita dilatih untuk duduk dalam madrasah. Ada yang duduk dalam madrasah sekolah, ada madrasah tarikat, ada duduk di madrasah tabligh, ada duduk dalam madrasah. Dia kena duduk dalam kelompok tu, sebab dalam tu baru ada jadual, ada atur cara dia. Macam mana kena zikir pagi, petang, zikir peringkat-peringkat dia, ada wirid-wirid dia. Semua itu sebenarnya nak bawa ke usaha-usaha kita untuk mendapat keuntungan dunia dan akhirat. Macam tadilah, mendapat, kalau kita buat benda ni mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi usaha-usaha ni sebenarnya perbincangan-perbincangan yang dalam kitab-kitab, dalam bab usul itu memang kompleks dan hanya khas untuk ahli-ahli. Kalau ahli mutakallimin, ahli dia lah. Adapun bagi orang biasa ni, kita ambil natijahnya sahaja dan kita amalkan supaya hasilnya dapat. Bukan semata-mata ada dalam perbincangan ilmiah sebagai perbincangan intelektual, tapi amalan tak ada. Itu merugikan. Sebab sekarang ni kalau dunia tasawuf, dia mengajarkan kita macam mana kita nak menundukkan nafsu kita. Menundukkan nafsu kita. Sebab tu kalau dalam kitab hikam tentang ikhtiar dan iktisab ni, dia bagi satu formula untuk kita. Satu formula. Disebutkan iradatukat tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah. Sesuatu usaha yang kita buat, pilihan yang kita buat, sebenarnya semua tu daripada Allah semua. La tataharraku bizarrin illa biiznillah. Semua tu daripada Allah semua. Tapi ikhtiar kita tu, adakah dipandu oleh petunjuk Allah, ataupun boleh jadi dia duduk dalam syahwat yang tersembunyi. Walaupun benda kebaikan. Jadi ikhtiar ni tak semestinya dalam keburukan saja, kebaikan pun dia berlaku. Dan semestinya kita bincang di sini dalam bab kebaikan lah. Keuntungan hidup kita. Jadi katanya Imam Syekh Ibn Athaillah, Sidi Ibn Athaillah As-Skandari juga,
Dan boleh jadi juga kalau kita terlampau sesuatu benda tu kita lepas, kita bergantung atas sebab. Maksudnya kalau aku tak buat benda ni, boleh jadi benda takkan berlaku. Kalau aku tak usaha untuk buat amal ibadat dengan banyak, boleh jadi aku ni tak akan jadi orang yang mulia. Sebagai contoh, kalau kita juga bergantung atas asbab semata-mata, kalau aku tidak buat tu, boleh jadi juga kita terlepas hubungan kita, yang mana keyakinan kita dengan Allah Ta'ala tu sebenarnya kita boleh buat amal ibadat ni pun sebab kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia rumit. Dia kerja rumit. Tetapi kita boleh susun diri kita. Kita sendiri yang boleh jawab benda tu. Sederhanakan, khairul umur awsatuha. Nabi pun cakap, buat benda tu sederhana saja. Ambil jalan tu jalan sederhana saja. Kita berusaha dengan apa yang kita mampu. Dalam masa sama kita mengharap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Harap tu macam mana? Harap tu dengan ikhtiar juga. Ikhtiar juga. Maksudnya harap dengan sungguh-sungguh lah. Minta doa dengan Tuhan sesungguhlah. Buat betul-betul lah. Jangan lepas tangan. Jadi kita sebagai al-abid, hamba Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala pun bagi tahu bila kita hamba ni macam mana pun dia sentiasa membantu kita. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kita ni hamba, kena sentiasa berhubung dengan dia, sentiasa mendoakan dia, memohon daripadanya, supaya setiap kelakuan kita, usaha kita diredai oleh Allah Ta'ala dan mendapat kejayaan dalam bentuk keduniaan. Tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Cuma jangan letaklah hati. Teringat doa daripada Syekh Ali Jumaah. Dia doa, Allahumma ja'al dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Boleh saja kita nak dunia. Ya Allah, jadikanlah dunia tu di tanganku dan jagalah jadi letak dunia tu di dalam hatiku. Jadi setiap usaha-usaha ataupun ikhtiar yang kita bawa, kita praktikkan dalam kehidupan kita setiap masa. Jangan hanya dalam konteks perbincangan ilmu sahaja. Tetapi kita tarik dia dalam kehidupan kita untuk kita amalkan dan sentiasa menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan kita ni orang yang sentiasa sabiqum bil khairat, berlumba-lumba untuk mencari kebaikan, mendapat keredaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap masa juga kita sendiri memang macam mana pun bergantung dengan dia. Memang kena bergantung dengan dia. Jangan rasa besar diri. Sekecil-kecil perkara pun bergantung, kena doa, minta doa dengan dia. Moga-moga Allah Ta'ala letakkan kita ni orang yang sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Diri kita, anak isteri kita, keluarga kita, masyarakat jiran tetangga kita dan seluruhnya umat dalam negeri kita. Dan jadikan kita ni bukan rahmat saja, dapat barakah. Rahmat tu pun barakah dah. Tapi nak barakah lagi, nak redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita buat semua benda amal ibadat ni adalah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya terlekat dalam hal keduniaan saja. Dan saya habis kat situ dulu dan kita doa sikit. Allah ya Rahman ya Rahim, ya Sami' ya Basir ya Karim, ya Allah ya Jal Jalal Ikram, ya Fattah ya Karim, ya Fattah ya Aziz ya Allah, ya man qamatis samawati ya man amru idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Allahumma ighfir lana ya Ghafur ya Arhamar Ghafirin. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arda an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
اللهم تفضل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لطف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفسه هداها وألمها رشدها وزكها من زكها أنت وليها مولاها. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وتقبل منا حوائجنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. نشكر فضيلة الشيخ على محاضرته العلمية النافعة قبل قليل. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih diucapkan kepada Fadilatul Syekh Baba di atas perkongsian ilmu yang begitu bernilai sebentar tadi. Semoga menjadi panduan kepada kita semua buat bekalan di hari muka. Seperti mana pesan Baba tadi, janganlah kita jadikan dunia ini keutamaan kita. La taj'alad dunya akbara hammina. Dan Baba pesan tadi, mudah-mudahan dunia ini hanya setakat di tangan kita sahaja, tidak diletakkan di dalam hati. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan itu buat panduan untuk kita semua. Baiklah hadirin muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Sesi kita pada pagi ini berakhir di sini. Setelah ini kita akan menunaikan salat fardu Jumaat berjemaah. Dan untuk makluman, program Kota Sufi ini akan disambung semula pada sesi perkongsian kuliah Fardu Maghrib nanti. Jadi sehingga bertemu lagi, terima kasih sekali lagi kepada muslimin muslimat, tuan-tuan guru, para masyayikh di atas kehadiran bersama pada pagi ini. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.